Abang ni Angoh nak offer sebiji lagi. Azia tahun 2015 spek G auto. Yang ni kalau abang akak perasan ni ia spek G extra. Kau tahun 2017 ke atas. Tuan dia dah convert lah untuk depan ni spek G extra. Model baru. Yang ni kalau ada perasan pun Angoh update dah yang ni. Kalau kira dah terjual. Tapi Umi tu customer Angoh juga. Dia kira tukar kereta. Tak ada masalah lah. Dia nak ambil hot lebih selesa sikit lagi. Dia ambil untuk Myvi. Jadi surat lah tukar balik dengan ni. Jadi kereta ni masih ada lagi lah. Yang kereta ni Angoh nak cerita ni. Kalau orang boleh ni insyaAllah perhatilah. Untuk aircon pun satu set. Hot baru dah Angoh tukar. Warranty kedai pun ada lagi. Ni Angoh nak offer dengan harga RM15,500 sahaja abang akak. Siap pun sepakon, siap tukar nama. Abang akak boleh tengok kondisi kereta. InsyaAllah kereta cat pun comel lagi abang akak. Dalaman pun kemah. Mari siap dengan Android dah. Belakang pun kemah lagi. InsyaAllah comel lagi kereta ni abang akak. Untuk cat, kakak bawah comel, enjin semua, gearbox pun semua kereta ni. Abang akak boleh tengok bonet belakang. Jadi abang akak boleh tengok belakang pun kemah lagi, comel lagi abang akak. Ni boleh tengok bahagian belakang. Bersih lagi lah kereta ni insyaAllah. Enjin pun comel, gearbox pun comel, kakak bawah comel. Nak tengok enjin pun boleh ni. Oh enjin comel lagi abang akak ni. Kompresor baru Kereta ni detailing pun Angoh buat dah dalam polish. Angoh buat aircon pulak baru. Jadi macam biasa kalau abang akak berminat, boleh tekan link Wasabi. Mari tengok depan-depan. Tu Angoh offer dah tu. Dengan harga RM15,500. Siap pun sepakon, siap tukar nama. Azia spek G tahun 2015. Dia convert spek G extra dah. Hot tahun 2017 ke atas. Kalau abang akak berminat, boleh tekan link set masa. Mari tengok depan-depan Boleh tengok kondisi kereta. Hari-hari berusaha demi keluarga.